Perubahan yang boleh berlaku pada diri anda dan keluarga anda bila anda buat takaful. Yang pertama beza dia, anda akan ada duit. Bila berlaku musibah, ada duit. Yang kedua adalah bila ada duit, tuan-tuan boleh buat apa? Bayar hutang. Betul tak? Bayar hutang, teruskan jaga anak-anak, teruskan pendidikan anak-anak, dapat jaga keluarga dengan baik sebab ada duit. So apa lagi yang lebih besar? Bila dah ada duit, dapat selesaikan benda-benda tadi yang kita cakap tadi tu, apa yang kita dapat? Kita dapat happy. Kita dapat peace of mind. Setuju tak? Dah selesai semua benda, peace of mind lah. So mulakan tindakan sekarang. Mulakan tindakan buat takaful. Tak kisahlah takaful perubatan ataupun takaful nyawa. Buat hibah takaful. Bermula hari ini, InsyaAllah kita akan dapat something.